لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
وأكثر التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الله تعالى وأذن في الناس بالأنبياء رجالا وعلى كل ظاهر يأتين من كل فج عميق. Sidang jemaah para Yusuf Rahman rahimahullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tunaikanlah segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Sesungguhnya ganjaran bagi orang yang bertakwa ialah syurga yang penuh kenikmatan, sedangkan azab bagi orang yang mengingkarinya ialah neraka yang penuh siksaan yang mengerikan. Sesungguhnya pada hari ini yang penuh dengan keberkatan ini, kita berhimpun di tanah suci ini sebagai satu simbol pengabdian, pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya sebuah peringatan terhadap makna sebenar kepatuhan, kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah. Justru khutbah ini akan membawa kita menyelami kembali makna dan pengajaran besar di sebalik ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima yang sedang kita laksanakan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, ibadah haji bukanlah amalan baru dalam syariat Islam. Ianya mempunyai akar sejarah yang sangat panjang, bermula sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam agar meninggalkan isteri dan anaknya Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang tandus. Dalam ketaatan yang penuh yakin, Nabi Ibrahim alaihi salam tetap patuh melaksanakan perintah. Peristiwa demi peristiwa berlaku, termasuklah pencarian air oleh Hajar yang membawa kepada kemunculan air Zam-Zam, pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, serta seruan haji yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam atas permintaan Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Hajj ayat 20 yang telah dibacakan pada awal mukadimah khutbah tadi, yang bermaksud dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumahku dengan berjalan kaki, dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan curug rantau yang jauh. Seruan ini terus bergema hingga ke hari ini. Setiap tahun jutaan umat Islam dari seluruh dunia menyambut seruan ini, datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dengan satu tujuan, yaitu menuruti perintah Allah dan menyempurnakan rukun Islam dengan penuh keikhlasan dan pengabdian. Ibadah haji yang disyariatkan pada tahun ke-9 Hijrah ini kemudiannya dimurnikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala bentuk amalan jahiliyah, lalu dijadikan ibadah yang suci dan murni sebagaimana kita amalkan pada hari ini. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para hadirin tetamu Allah, para Yusuf Rahman yang dirahmati sekalian, sesungguhnya ibadah haji yang sedang ditunaikan oleh jutaan umat Islam ketika ini
sebuah ritual semata-mata, tetapi ianya mengandungi pelbagai rahsia dan hikmah yang mendalam. Ia adalah merupakan satu maqasid besar dalam agama yang mengangkat jiwa manusia kembali kepada fitrah keimanan dan penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman dalam karyanya Maqasid Haji, Hikmah di Sebalik Pensyariatannya, menjelaskan bahawa antara hikmah utama ibadah haji dari sudut akidah ialah untuk memperteguhkan keimanan, menyuburkan zikir dan menyatukan hati manusia kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika bertawaf mengelilingi Kaabah, ketika lidah menyebut tasbih tanpa jemu, dan waktu mencium Hajarul Aswad dengan lirangan air mata. Semuanya itu bukanlah sekadar gerakan fizikal, tetapi manifestasi cinta dan pengabdian seorang hamba kehadap Tuhannya yang Maha Agung. Itulah bukti bahawa hati ini masih hidup dengan tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 26, "Wa in bawwa'na li Ibrahim makana al-bayt alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal-qa'imin wa ruk'is sujud." Dan ingatlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah, yakni untuk membinanya. Lalu kami berfirman kepadanya, "Janganlah kau sekutukan sesuatu pun denganku, dan bersihkanlah rumahku yakni Kaabah ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri dan yang rukuk serta yang sujud, yakni mengerjakan sembahyang." Lalu ibadah haji ini jadi medan untuk memperbarui janji tauhid kita, janji untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari segala bentuk kebatilan dan kembali kepada ajaran asli Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah ruh haji yang mesti dihidupkan dalam jiwa umat Islam agar kita tidak kembali terjerumus dalam kegelapan jahiliyah moden yang menghiasi syirik dengan nama kemajuan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Sidang jemaah para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, tidak cukup dengan menyeru kepada tauhid. Ibadah haji juga mendedahkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah ibadah yang penuh dengan kemudahan, bukannya kesukaran. Segala rukun dan kaedahnya menunjukkan betapa Allah itu Maha Penyayang kepada hamba-hamba. Lihatlah bagaimana Allah membuka ruang fleksibiliti dalam berihram. Ada pilihan antara ifrat, tamattu maupun qirah. Lihatlah pula tempoh hukum yang panjang, hukum sembelihan yang bersifat memudahi, dan pilihan pelaksanaannya yang pelbagai. Semua itu adalah bukti bahawa Islam tidak memaksa di luar kemampuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan Dia, yakni Allah, tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Manakala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Maksudnya, dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Sesungguhnya rahmat Allah yang terzahir ini
kejahilan ataupun sikap keras hati, tetapi ayatilah kelembutan dan kasih sayang Allah dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Sidang jemaah tetamu Allah yang dirahmati Allah. Jika kita merenung dengan mata hati yang terbuka, kita akan melihat ibadat haji sebagai satu simbol penyatuan umat Islam sedunia. Lihatlah jutaan manusia dari berbagai bangsa, warna kulit, latar budaya dan bahasa berhimpun di satu tempat, menghadap satu kiblat, menyebut satu nama, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pangkat, tidak ada kasta, tidak ada kemegahan dunia. Yang tinggal hanyalah dua helai kain putih dan hati yang tunduk kepada Ilah. Di sinilah Islam memansuhkan diskriminasi dan menegakkan keadilan sejati, bahawa nilai seseorang insan itu bukan pada rupa ataupun harta, tetapi pada takwa dan amal yang soleh. Inilah maqasid sosial ibadah haji, iaitu untuk menyatukan hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa penyatuan, umat ini akan terus lemah, terpinggir dan kehilangan arah. Hari ini dunia menyaksikan perpecahan umat Islam di serata tempat akibat fahaman yang sempit, kepentingan diri dan hilangnya roh ukhuwah. Maka ambillah semangat haji ini untuk menyuburkan kembali nilai kasih sayang, hormat menghormati dan persaudaraan dalam umat. Tanpa penyatuan, tamadun ini akan runtuh. Dengan kesatuan, umat pasti akan bagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika. Para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, sebagai umat yang bertamadun dan mencintai keamanan, saya menyeru agar kita mengayati nilai-nilai luhur yang dituntut sepanjang menunaikan ibadah haji. Pertama, jagalah keselamatan diri, harta dan keluarga. Jangan cuai hingga mengundang bahaya yang merosakkan keseluruhan ibadah. Kedua, tunaikan hak sesama manusia. Jangan pentingkan diri, bersikap toleransi dan saling bantu-membantu. Hindarilah sebarang perbalahan dan pertelingkahan, kerana semua itu hanya akan merosakkan kita. Buanglah sikap keegoan kita, buanglah sikap kesombongan kita. Nilailah diri kita betapa kerdilnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, peliharalah kebersihan dan jauhilah pembaziran. Bersyukurlah dengan nikmat dan amalkan sikap berkongsi. Dan keempat, berbanyakkanlah istighfar, mohon ampun dari Allah dengan hati yang benar-benar ingin berubah. Jadikanlah ibadat haji ini sebagai titik mula untuk menjadi hamba yang kembali kepada fitrah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, yakni tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Semoga kita semua tergolong di kalangan hamba yang diterima haji, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembalinya kita ke tanah air nanti sebagai insan yang
bersih daripada noda dosa, ibarat bayi yang baru dilahirkan, serta mendapat ganjaran syurga sebagaimana janjinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu al-jazaa illa al-jannah. Tempoh waktu antara satu umrah dengan umrah yang seterusnya merupakan penghapus dosa, dan haji yang mabrur akan menatijahkan balasan syurga. Akhirnya, marilah kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 200 hingga ayat 201. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, yakni memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Dan antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim
Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan dosa seluruh ahli keluarga kami, dosa yang kami sedar maupun yang kami lupa, dosa yang tersembunyi dan yang telah terangkat. Sesungguhnya kami ini hamba-Mu yang lemah, penuh khilaf, amat berhajat kepada keampunan. Ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu. Janganlah Kau tinggalkan kami walau sekelip mata tanpa bimbingan kami-Mu. Tanamkanlah dalam hati kami cinta kepada-Mu dan kepada Rasul. Kuatkanlah iman dan takwa kami, agar kami tetap istiqamah dalam mentaati-Mu hingga ke akhir hayat. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami, keluarga kami dan seluruh umat Islam daripada fitnah dunia yang menggoda dan mencabar. Berikanlah kami kekuatan dalam menempuh ujian-Mu dengan sabar dan redha. Berilah rezeki yang halal dan keberkatan hidup buat kami dan anak-anak kami. Ringankanlah penderitaan saudara kami yang tertindas di Palestin dan di mana sahaja yang mereka berada. Berikanlah mereka kemenangan, kemuliaan dan keselamatan dengan rahmat. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah dan tempatkanlah kami di syurga-Mu bersama para nabi, siddiqin dan sholihin. Jauhkan kami dan orang yang kami sayangi dari azab api neraka-Mu yang amat pedih. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.